Kenapa gaji RM3,000 tak cukup? Ini adalah rahsia urus keuangan dengan emas. Dulu tuan-puan, saya ingat gaji RM3,000 tu dah cukup untuk hidup selesa. Tetapi tuan-puan, bila hujung bulan, duit selalu gaib. Entah hilang ke mana tuan-puan. Jadi, kalau anda pun rasa benda yang sama, mungkin ada sesuatu yang kita terlepas pandang. Tuan-puan, ramai yang bekerja keras. Gaji masuk RM3,000 sebulan. Tapi, belum sempat nak rasa lega, duit habis bayar itu dan ini. Sewa rumah, bil kereta, bil api dan air, minyak, tol dan makanan. Mesti kita akan tertanya-tanya, mana duit aku pergi? Tuan-puan, kalau perasan, bukan kita je hadapi masalah ini. Kajian Jabatan Penerangan Malaysia DOSM menunjukkan lebih 60% rakyat Malaysia tiada simpanan kecemasan yang mencukupi. Maksudnya apa tuan-puan? Ramai yang struggle untuk bertahan sampai hujung bulan. Jadi tuan-puan, pernah tak anda rasa dah kerja bertahun-tahun tapi simpanan tetap kosong? Yang mana tuan-puan, setiap kali gaji masuk, duit terus lesap. Nak simpan duit, asyik terguna untuk hal-hal lain. Ini bukanlah salah tuan-puan seorang saja. Bukan salah tuan-puan semata-mata. Tetapi tuan-puan, sistem keuangan kita yang buat duit makin susut nilainya. Pertama tuan-puan, apa yang tuan-puan perlu tahu tentang inflasi. Yang mana tuan-puan, kuasa beli duit makin susut. RM3,000 zaman dulu tidak sama dengan RM3,000 zaman sekarang. Contohnya tuan-puan, harga roti canai dulu RM1 je. Tapi sekarang mungkin dah naik kepada RM2,5. Maknanya apa tuan-puan? Duit yang kita ada makin kecil nilainya. Kedua tuan-puan, lifestyle inflation. Yang mana tuan-puan, hidup ikut gaji naik. Kalau tuan-puan dapat gaji naik sikit, tuan-puan terus upgrade gaya hidup. Tuan-puan nak beli telefon baru, kereta baru, makan di tempat mahal, dan tuan-puan, akhirnya tuan-puan, duit tetap habis. Ketiga tuan-puan, kesan hutang dan komitmen yang tinggi. Yang mana tuan-puan, loan kereta, personal loan, kad kredit, semuanya itu makan gaji kita setiap bulan tuan-puan. Ada yang kerja untuk bayar hutang semata-mata, bukannya untuk menyimpan. Jadi tuan-puan, ingat pesan saya, kalau simpan duit biasa, nilainya makin jatuh sebab inflasi. Sebab itu tuan-puan, ramai yang pilih untuk tukarkan simpanan mereka kepada simpanan emas. Sebab apa tuan-puan? Yang pertama tuan-puan, emas kalis inflasi. Ini kerana apa tuan-puan? Nilai emas kekal dan naik dalam jangka masa panjang. Kedua tuan-puan, emas dapat bantu mengawal perbelanjaan kita. Yang mana tuan-puan, kalau tuan-puan tak tahu lagi, emas ini susah nak guna sesuka hati. Sebagaimana duit yang tuan-puan ada dalam akaun. Yang ketiga tuan-puan, emas adalah aset jangka masa panjang. Ia boleh jadi tabung kecemasan ataupun modal masa depan sekiranya tuan-puan berlakunya kecemasan. Oleh itu tuan-puan, saya nak kongsikan sedikit tips simpan emas dan urus keuangan dengan lebih baik. Yang pertama tuan-puan, tukarkan 10% gaji, tukarkan kepada bentuk emas. Setiap kali gaji tuan-puan, asingkan dulu untuk simpanan emas. Yang kedua tuan-puan, tuan-puan boleh gunakan Gold Accumulation Program daripada syarikat Public Gold. Sebab apa tuan-puan? Dengan akaun Gold Accumulation Program, tuan-puan boleh simpan emas serendah RM100 dan tuan-puan boleh tambah sikit demi sikit. Yang ketiga tuan-puan, tuan-puan boleh guna emas untuk kewangan dan berdisiplin. Bila kita simpan emas, duit kita tak cepat bocor. Sebab apa? Tak boleh transfer ataupun swipe macam kad kredit sesuka hati. Apa yang tuan-puan perlu tahu, orang kaya tak kumpul duit yang banyak. Mereka kumpul aset. Kalau kita masih simpan duit kertas yang makin susut nilai,
nescaya tuan-puan, sampai bila-bila pun kita tidak akan cukup kaya. Tak cukup kaya tuan-puan. Sebab tu, penting untuk tuan-puan tukar mindset. Dan tuan-puan mulakan menyimpan emas hari ini. Tukarkan keuangan tuan-puan itu kepada bentuk emas. Jadi tuan-puan, kalau anda nak mula simpan emas, tuan-puan tak perlu pun modal yang besar. Sebab apa tuan-puan? RM100 pun dah cukup untuk tuan-puan mula simpan emas dengan public gold. Jadi tuan-puan, ingat pesan saya, jangan biarkan gaji anda gaib begitu saja. Klik saja link di bio untuk belajar tentang cara simpan emas dengan kaedah yang betul.